Rasa dia sangat autentik. Spaghetti ni dia tak jadi moden, dia jadi macam kita makan mi goreng ayam pesit. Macam tu lah. Mushroom soup sekali satu set. Bismillah. Creamy, lemak, sedap. Ini sedap. Budak-budak confirm suka. Bismillah. Sangat crispy, sangat berempah, tapi spicy dia manja-manja je, tak pedas sangat. Cheese fries. Bismillah. Salted egg sotong. Bismillah. Rasa telur masin dia sangat kau. Pedas daripada cili, rasa daun kari dia. Tapi nasi goreng tom yum ni korang kena order tau. Bismillah. Luna peanut satay burger. Oh, dia ada kuah satay kat atas ni. Bawang, timun, dia ada daging, ada cheese, tekstur macam roti mahal. Bismillah. Rasa satay tu yang membuatkan burger ni macam burger orang Melayu. Oh, saya recommend yang ni. Sedap. Grill chicken burger. Dia ada mayonis, timun, salad, cheese. Wow, dia pakai ayam chicken chop. Selalu orang pakai patty. Bismillah. Wow. Ini kalau kita letak sos percik yang sedap. Kita nak modify sikit. Sebab ini rasa dia sangat light. Jadi kita kena bubuh sos sikit baru sedap. Bismillah. Wow. Amazing. Luar biasa. Dan rasa dia korang tak akan jumpa kat mana-mana, melainkan dekat sini. Bismillah. Pekat, melekat, creamy, syahdu. Okey guys, ini cendol boleh makan 3-4 orang. Jadi dia bagi mangkuk ekstra. Bau dulu. Wow, bau santan dia wangi. Dia punya tekstur air sangat-sangat lembut. Tengok tu. Kita kacau dalam ni je. Bismillah. Pekat, melekat. Dia tak rasa macam cendol tepi jalan. Rasa satu cendol yang premium. Jawapan terakhir, sedap lah. Bismillah. Kalau korang datang ke Damansara, korang type je Luna di Extra Empire.